Okey, berarti jadi. Sini. Oh, bagi sakit. Oh, sakit pun. Oh. Oh, vendor mesin tu, vendor mesin. Demo tu depan bilik demo dewan tu, manager tu. Tak apa. Sila hubungi. Sama. Dia problem email tu. Dah. Bismillah. Kena rakam rupanya kita. Oh, jangan rekam. Jom. Bila. Hai. Saya Pak Sufi. Mana. Saya tengok saya. Oh ya, tapi aku tak harap budak tu ambil kita telefon Pak Cinemo tu. Apa sini? Apa kita cari orang semua tu. Dia yang kata. Anak cik mana dia kalau dia hilang nanti ha? Kita ada izhar kot. Anak tanya orang macam mana? Ada nampak? Abang bayarkan macam ni tu kan. RM40 tu, hak kita nak bayar esok tu. Ha? Dapat kat dia. Faham ke? Lepas tu kita wanted. Oh, dah bayar lah. Tak bayar lagi. Lepas tu esok sebelum keluar kita kena bayar lagi RM40. Kat okey. RM80 patut. Tak ke? Patut nak cari mana dia masa tu? Kira macam denda ke ada apa? Saya budak tu RM40 takkan dia tu bos yang bayar. Tak, dia anak bos Betul. Lepas tu kita tanya dia mari menyapu kan nyapu. Dah tanya belum. Itu boleh ada pula. Boleh ada pula. Nak oya, nak banyak beres. Tak nak. Duduk situ. Boleh duduk tak apa tu boleh. Aku dah ada. Oi, dia ni memang tokek sungguh. Dia ada kena mana tu tali baru dia. Tali baru. Loh, kesian dia. Tu baru. Tengok pernah situ je lah. Tak keluar. Situ tak mana? Kan ada wire station. Handset amat apa lagi tu orang satu Handset. Tak boleh bising. Nak gua lagi. Boleh. Tak, wire station siapa? Oi, boleh. Apa sebab televisi kita bayar RM40 lah. Kita pun tak boleh. Wire station aku ada Banyak banyak. RM40 tak Ada boleh nak banyak buat bising. Macam mana Mat? RM10 untuk bising. Ha? RM40 tak ada buat bising. Mood rasa mana? Kemah bar kopi. Oh, sorry Mat. Mending, kursi healing. Tiko ada. Baju. Kasut. Gila bersepah. Kipas ada. Ni motor untuk dia jual Iklan je. Motor untuk dia jual Kawasaki Eliminator 250. Siapa berminat boleh PM Owner ada dalam kereta tu. Jom kita jumpa owner je. Ni owner. Lu. Nak ada orang temak. Oh, tak main air. Yalah. Dia kata apa? Titik on. Sebab kita dah sampai, jadi kita boleh buka ya. Dah boleh ke? Kedua. Sejuk lah. Macam ni. Tak. Air. So, inilah suasana dalam Camp Nemo. Sewa tapak saja dalam RM40. Mana depan? Ni depan. Duduk sangat gini mak tau. Ni depan kan?
Hari ni video jom. Duduk boleh jadi tu ni depan dia depan. Tengok video, baca video. Buat TV on video. Aku sampai ni. Dah ratus lah. Bola. Kita tengok bola sekali. Aku dah. Tolong. Aku pergi dalam. Depan tu macam Dah ambil gambar orang kerja. Ni atas bawah. Mau bagi kerja. Lah, Mat, ni duduk sini. Awak jaga mana? Yalah. Tak habis ni. Bulu tengok ke masih apa? Ya, solo. Takkan nak ubah tu. Tak boleh. Back tu. Atas tu kena situ. Atas. Tak. Kata tawakal. Hidup ni belum kata tawakal. Bagi nama bucu ni lah. Lama lah. Lepas tu klikkan ni lah. Ya. Cabut ni. Siapa dia pasang ni? Aduh. Sekarang tak? Nampak tak? Kata apa budo pula tu. Paku. Yelah ni tak buat aku buat tadi. Buka. Tak macam aku buat tadi. Lagi masuk ni. Paku tu bawah. Bukannya. Ke atas aku. Tak mau paku tak ke atas. Tanya dah. Baru tegang molek. Mana? Paku masuk dalam mesin. Bukannya paku. Cocok sini. Dah. Paku masuk sini. Tak ikut cara dia. Payah awak ni. Kena. Tu atas tak center gitu atas. Center. Atas. Situ tak masuk weh. Mu buat situ pula ni. Apa tu tarik ni? Tak sama bucu dia dah. Siapa lah ni buat. Dia jadi tegang tak? Memanglah terjam. Buka je klik dia tu. Lepas tu setting balik lah ke? Tegang tak sama. Ya. Kita kekeng tak? Lagi kita kekeng tak ni? Tu. Ada klik pula. Ni. Send camera. Beres siap. Ada lagi tak kena ni. Ada tali. Dah tali untuk ujung-ujung ni. Nak bagi tegang, tak nak bagi angin ribut kan. Tak pasang ah. Tak payah pun. Dah kalau dah dia tali tanah tak. Tempat luar lah. Nak try dia tak dulu. Tak guna dia apa. Hang dengan dash je dulu. Mancung kopi lah. Ya. Tahu? Kopi lalu. Dah pati pun tak boleh tu. Awal lagi ni. Kesian sangat kursi tu. Oh, dia tu. Kesian sangat. Oh ini bila hadrat Sayyidina. Wahabi. Buka. Wahabi. Buka tong kira semua. Oh, live function. Sekejap. Nasi orang sini. Masuk gitulah semua. Iyalah. Suruh tu mancung kopi petang. Ya. Milo bawa Milo. Dia pakai karan lah. Tak bijak langsung. Tapi Tak tahu ayat. ni satu ni. Oh, tertinggal banyak ni. Preparation untuk bergambar Dah kopi dah. Ni aku buat ni. Ni bukan tu. Pas slide ada banyak kamar ini ada. Aduh. Oh, ni kita sponsor kita. Sudah pening tu. Ambil ayak tok buka api.
Buka api lah baru dia gambar tu ambil. Ni, tumpah ni apa dia Tu ni? yang lama tu. Oh, buang. Kita Oh, yang aku render tau. Tak benar kau pun. masak kopi oi. Oh, memanglah ambil. Ambil gambar kau masak kopi. Cepat lagi lah. Ya. Sabar tu setting lagi. Kalau Gegangnya lah. Ambil gambar tengah masak kopi. Gambar lagi. Baik yang kau ambil Tak semak dia. Sambil boleh. Kau ambil angle lawa sikit. Yang gelawar lah ni. bagi nampak kamera sikit dalam. Oh ya, aku kena pegang gelas. Bangun pula. Siapa je. Ha, buat macam tengah render lah. Kursi yang mana tadi? Kursi. Sambil tengah Ada lagi tengok tak? ayat. Oh, bagi no wartawan. Oh, ada wartawan. Leh. Dah Leh. lah ni. Beta penting kunci tak? Kunci duk atas tu. Oh, function. Tunggu ais sekejap. Ini sup. Oh, siap ada meja. Tengok bola Malaysia lawan 1-0 lah. Oh, Faizal Halim. Ha. Oh, gol. La ilaha illallah. Bodohnya tu dia. Ceng, bodoh ceng. Ni. Oh, elok. Anak. Allahu akbar. Macam awak tu. Weh, ada yang cek lah punya. Aku nak umpan budak ni ya. Saluar sini. Tak apalah. Saluar sini. Aku dah baca dah ni. Saluar pegang cek. Tak tahu apa yang kisah apa. Bagi dia pegang. Kalau dia tak pegang, dia merata tepi jalan. Tapi hilang lah. Mati. Su ekor ah. Campur semua. Lagi minum apa lagi? Kalau dia pegang step pada. Tahu tak kan. Masuk yang pintu nanti. Betul Faizal. Mana? Amin. Betul Amin. Sana tandas perempuan, sini tandas lelaki. Tandas dia besar, luas, cuma kurang sikit lah dari segi kebersihan. Sini ada shower kat luar. Kat depan, kat tandas perempuan pun ada shower kak. Dia aku tak ada lagi. Tak payah kamu dah bagi lambat. Tak baik kita lawan lagi. Siapa dia kata sama, siapa dia kata Aku kata sama. Aku kata sama. Yeay. Dia nak pakai tudung je ni. Tak pakai tudung ni. Yang angkat 4 orang lah. Aku angkat agak. Ni tudung ni. Angkat ni memang Dia kalau tak angkat, dia pun gaji terus. Aku baru nak ni geng hang tak wai. Aku pun nak kata. tangan tadi kan. Mana ada orang kat tangan. Agaknya dia pegang Tahu. cek. Kali Sebab aku tunggu yang tu yang tak sama. kali tanya. Okey, siapa dia kata saiz dia sama? Paling awal. Angkat tangan
Sebab ramai yang kat. Sebab aku angkat lagi. Tak setuju akhirnya. Dia kalah. Dia kan suka tiru orang. Cakapnya sama besar ke tak? Sambung ni dia. Komen 50 Kita Kita suka air tu ikut kita punya orang kata cita rasa ke. Oh, mana ada video pandang belakang. Pandang sini lah. Megah tu muka. Oh. Malu pakai kamera Amin. Kan malu pakai kamera. Kalau Madrid lah. kalau kosong. Betul. 2-1. Ini naik motor. Tahun ni. Cinta-cinta tinggi Impian tak kalau benda tu boleh buat Ya, dia kita memang. boleh run untuk mencapai impian. Ha, nampak tak? Faham weh? Idea mak life mesti berenah punya lah. Kita boleh run bisnes tak kan? Hang boleh beli Kita chopper run hang bisnes tu. kopi tak kan? Chopper yang elok tu. Anak kan? Biar aku fikir. Kita tarik lah bulan-bulan banyak. 300 weh. Nanti cukup balik duit tu. Duit tu nanti baru beli pula. Gitu lah. Bulan kedua 300 betul kan. Bulan ketiga enggak. Tak, mana boleh dengar. Kita buat perjanjian lah. Jadi Tukang. Tak, faham? Nak kopi tak, weh? Ha? Kopi. Ha? Tengok kopi sini. Kopi. Yang aku grinder dia tu. Nak tidur dah tak? nak lu ha. Itulah kau. Belakang. Ha. Esok masak ha. Dan jual tak kan? Dan jawab apa? Balikon. Tuang terus tak, weh, dalam tu. Tuang. Taiwan, Thailand. Tuang apa? Tuang terus dalam tu. Tak ada nak kena basahkan dulu. Oh benda ni. Oh, mountain hiker ni tau. Dia Kalau tak yang anak-anak ni kita kat luar dulu. Kena pandai pakai. Mai cuci Kena lu. Oi, kena sikit ke mak? Tahu pun. Anak satu kan. Dapat. Cukup satu. Ambil lah. Ambil akunya. Amin. Mai ni kena air ni, padu ni. Kami takkan Amin. Oh, padu-padu kawan ni mak. Mau ni minum mak. Duduk tu. Dia salam kan? Oh, sedap ah minum apa? Banyak ah mati minum. Kolo. Boleh ayam ah. Betul, kertas orang satu. Lagi. Kau sama nak melawai cakap aku. Kok. Ha? Nampak. Buat lu ngedong aku. Kacau. Musari ni Min. Ha? Musari ni. Mau tak minum air? Apa ni? Oh, Boleh tak? Boleh habis tu mau buka api. tengok seorang-seorang. Allah. Padu. Gila, kita dreadlock nak mamai rambut kita ni. Kita dreadlock mamai nak rambut. Camping gila. Kalau segera lagi boleh main. Bini buncit sikit tahu dia tak boleh naik. Nak buat yang sorry, kopi rokok daun. Sikit tahu dia tak boleh naik. Dia pelik. Sorry geng, aku tak ada nak video. Sedar-sedar dah tutup lah, balik lah. Ni pasti lu. Abang dah ikan sabok. Dah lah tu, okey dah tu. Ha. Special lagi. Dah. Belum. Ini kan. Ini fiber dia kan? Fiber ya. Tu tudung tak wine tu, jangan lupa. Kain tudung. Ni pada kain buruk. Dia pergi buat kain tudung. Aduh. So siap
Settle camping. Nak buat video ni? Oh lah, masuk YouTube. Siapa ustaz-ustaz? Minta tolong student-student Mahat. Alih jak barang. Kita orang barai kan. Tak buat orang boleh seronok ni. Alhamdulillah. Akhirnya. Ha? Mosul ke mosul? Okey, setuju. Dia buat mengan, lu dah mengan. Oh, awak tak mengan. Bapak senang. Bapak senang lah aku. Dengan sedap aku. Okay gang, so dah selesai dah program untuk hujung minggu ni. Sekarang ni aku nak pergi ambil wife aku dekat Baluk. Jadi kita tinggal dia dekat rumah mak dia. Sebab kita nak healing dekat pantai kan, kita camping. So bergegar bercakap. So camp kali ni perasmian kita orang punya group camp, dan diberi nama Kop Camp, iaitu singkatan daripada kopi dan camping. Sebab Tok Wan tu, member aku tu, dia buat kopi, minat kopi, jadi gabungkan sekali nama. Kemudian kali ni, walaupun ni pertama kali kita orang punya camping, so far okey lah, tak ada apa yang kurang. Cuma akan datang insyaAllah lebih perfect lah. So gang, nanti kalau ada camping lagi, aku akan buat video lagi lah. InsyaAllah kita akan buat yang best sikit. Pergi jauh-jauh sikit ke, buat tepi sungai, boleh mandi tepi sungai kan. So sampai sini saja video aku kali ni. InsyaAllah kalau ada lagi video, aku akan buat, dan kita bertemu di next video. Assalamualaikum. Inilah camp yang kita duduk, Camp Nemo. So kalau korang berminat nak camping di sekitar Kuantan ataupun Baluk, korang boleh lah camping di Camp Nemo ni. Facilities dia setakat ni okey, cuma tandas dia kurang sikit lah. Tapi tak adalah teruk sangat pun, boleh lah guna. Kemudian ada surau, ada tempat makan, kantin, boleh BBQ, ada aktiviti di pantai, macam-macam ada. Jadi boleh contact Camp Nemo untuk sewa di situ. Tapak dia kalau sekali dengan kemah, ada siap elektrik, ada siap kipas tak silap, sekali dengan tilam 100. Kalau sewa tapak sahaja, kemah bawa sendiri, lebih kurang RM40 sahaja.